Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah saya, Dr. Nur Laila binti Mat Zain dan rakan-rakan saya sekalian. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita akan telusuri satu demi satu tentang topik ini untuk pada hari ini. Baiklah, sebagai mukadimah, izinkan saya membaca petikan yang menjadi asas perbincangan kita. Orang-orang Melayu harus mempelajari bahasanya sendiri untuk memperoleh kepandaian agar setaraf dengan bangsa lain, oleh Abdullah Munshi pada tahun 2011. Daripada kata-kata ni, jelas menunjukkan bahawa sejak dahulu lagi tokoh bahasa Melayu ni telah menyedari bahawa bahasa adalah lambang maruah dan juga tamadun bangsa. Jadi dalam pembentangan ni saya akan huraikan peranan dan juga pemikiran beberapa tokoh penting seperti Abdullah Munshi, Zakbar, Raja Ali Haji dan juga Profesor Asmah Haji Omar serta peranan pejabat karang mengarang dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, kita akan mulakan dengan tokoh yang pertama iaitu Abdullah bin Abdul Kadir Munshi atau lebih dikenali sebagai bapa kesedaran bangsa Melayu moden. Baiklah, beliau lahir di Melaka pada tahun 1796 dan berdarah campuran Arab India. Beliau merupakan seorang guru bahasa, penterjemah serta penulis karya ilmiah yang awal pada dalam bahasa Melayu. Jadi beliau ni sangat berpengaruh lah pada zamannya. Baiklah, Abdullah ni berpandangan bahawa bahasa ialah asas kemajuan bangsa. Jadi, beliau menyuarakan pentingnya orang Melayu mempelajari bahasa sendiri sebagai tanda kemajuan bangsa tersebut. Beliau menyedari bahawa masyarakat Melayu ketika itu terlalu bergantung pada adat dan kurang menekankan ilmu serta bahasa sendiri. Jadi beliau menyuarakan pendapat tersebut. Beliau menekankan ilmu pengetahuan dan pendidikan bahasa untuk keluar dari kejumudan fikiran, menjadi guru bahasa dan juga penulis terawal yang menyesuaikan ejaan dan tata bahasa Melayu dalam penulisan moden. Jadi melalui karya seperti Hikayat Abdullah dan kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan, beliau berani menegur kelemahan bangsa Melayu. Khususnya macam sikap malas, cepat berpuas hati dan juga enggan berubah. Menurutnya, orang Melayu ni mesti belajar dan kuasai bahasa sendiri agar tak ketinggalan zaman. Berbanding dengan bangsa lain yang tekun dalam memajukan bahasa mereka. Baiklah, sumbangan utama beliau ni membangunkan kesedaran bangsa terhadap pentingnya bahasa sebagai lambang maruah dan juga tamadun. Beliau menjadi pelopor kesusasteraan Melayu moden dan juga gaya penulisan yang realistik. Abdullah Munshi ni bukan sekadar penulis tetapi pencetus kesedaran awal bahawa bahasa ialah alat yang membina maruah dan juga peradaban bangsa. Dialah yang menyalakan obor kesedaran yang kemudiannya disambung oleh tokoh-tokoh yang selepasnya lah. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada tokoh yang kedua iaitu Pendeta Zakbar atau nama sebenarnya adalah Zainal Abidin Ahmad lah. Beliau ni seorang ilmuwan dan juga ahli bahasa yang berkhidmat sebagai tenaga pengajar di Sultan Idris International College iaitu SITC pada tahun 1924 setelah menamatkan perkhidmatan sebagai guru di Johor. Baiklah, di sinilah beliau memainkan peranan penting dalam membangunkan sistem tata bahasa dan juga ejaan Melayu moden. Baiklah, Zakbar ni terkenal dengan karya besar beliau iaitu Pelita Bahasa Melayu yang menjadi rujukan utama dalam sistem tata bahasa hingga kini. Dan juga beliau menulis ilmu mengarang Melayu yang membantu pelajar memahami cara menulis dengan lebih teratur dan berkesan. Baiklah,
kita lihat kepada pemikiran dan peranannya, Zakban ni menganggap bahasa Melayu sebagai alat kemajuan dan juga pendidikan bangsa. Beliau menulis buku pelita bahasa Melayu yang menjelaskan tata bahasa dan struktur bahasa secara sistematik dan juga mempopularkan penggunaan bahasa Melayu baku dalam penulisan dan juga pendidikan. Beliau memperjuangkan penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi di institusi kerajaan dan juga sekolah. Baiklah, sumbangan utama beliau menyusun dan memperkemaskan sistem ejaan Rumi Melayu. Beliau juga membentuk asas kepada tata bahasa moden bahasa Melayu. Dan beliau mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga pemikiran. Jadi kita tengok memang banyaklah peranan dia kan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi bila kita tengok perbezaannya, perbezaan dengan Abdullah Munshi tadi, Abdullah Munshi menekankan kesedaran, manakala Zakban ni membawa kepada perubahan secara ilmiah dan juga tersusunlah. Beliau menyusun peraturan bahasa, memperkemaskan ejaan dan juga menegaskan bahawa bahasa Melayu ni perlu digunakan tak kira dah dalam mana-mana pun, dari segi pendidikan ke, pentadbiran ke dan juga urusan rasmi kerajaan. Jika kita lihat Abdullah Munshi sebagai menyala api kesedaran, manakala Zakban pula membina struktur dan sistemnya, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang mantap dan bermartabat. Baiklah, jika kita lihat, Pejabat Karang Mengarang juga menjadi platform utama kepada tokoh seperti contoh Pendeta Zakban lah untuk memperluaskan pengaruh dan juga penyebaran karya ke seluruh tanah Melayu. Jadi, kita lihat latar belakang Pejabat Karang Mengarang dahulu. Pejabat Karang Mengarang telah ditubuhkan di SITC, Sultan Idris Training College pada tahun 1924. Dan kita tengok peranan-peranannya, peranan Pejabat Karang Mengarang adalah menghasilkan buku teks dan bahan bacaan sekolah dalam bahasa Melayu. Selain itu, melatih guru-guru Melayu supaya menggunakan bahasa dengan betul dan berkesan. Dan menjadi pusat penerbitan utama bagi bahan ilmiah dan juga kesusasteraan Melayu. Jadi usaha-usaha ni membolehkan masyarakat Melayu pada masa tu mendapat ilmu dan dalam bahasa yang mereka boleh fahami, sekaligus dapat memupuklah minat membaca dan juga menulis dalam bahasa Melayu. Baiklah, kita bergerak pada tokoh yang seterusnya iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Beliau merupakan pakar linguistik dan perancang bahasa yang menjadi tokoh penting dalam era moden kini. Beliau dilahirkan di Jitra, Kedah. Beliau orang Kedah ya. Pada tahun 1940 dan merupakan profesor wanita pertama dalam bidang bahasa di Universiti Malaya UM. Dan beliau pernah berkhidmat sebagai Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik secara langsung dalam penyelidikan dan penggubalan dasar perancangan bahasa Melayu di peringkat kebangsaan. Beliau menghasilkan lebih daripada 30 buah buku dan ratusan artikel ilmiah dalam pelbagai bidang linguistik seperti fonologi, morfologi dan juga sosiolinguistik. Beliau sangat hebatlah kita kata. Jadi antara karya penting beliau ialah Nahu Melayu Mutakhir, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu serta Susur Galur Bahasa Melayu. Jadi pemikiran beliau menekankan bahawa bahasa ni mesti berkembang seiring dengan zaman. Jika dahulu bahasa berperanan dalam membina bangsa, kini bahasa ni mesti menjadi bahasa ilmu dan teknologi agar terus relevan di peringkat global lah. Jadi selain menghasilkan karya ilmiah, beliau juga memainkan peranan besar dalam pembangunan istilah baharu dan juga pengukuhan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa ilmu lah. Beliau sering bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta badan-badan bahasa antarabangsa dalam memperluaskan penggunaan bahasa Melayu di peringkat serantau. Jika tokoh-tokoh dahulu ni memperjuangkan bahasa dengan pena dan kesedaran, Asmah Haji Omar memperjuangkannya melalui
ilmu dan juga pendidikan. Beliaulah yang menjadi jambatan antara bahasa tradisional dan juga dunia moden. Baiklah, tokoh terakhir kita iaitu Raja Ali Haji, seorang ulama, sastrawan dan juga ahli bahasa yang tersohor dari Pulau Penyengat, Riau Lingga. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Kesultanan Riau Lingga iaitu pusat perkembangan bahasa dan sastera Melayu klasik. Beliau ni dikenali sebagai pelopor tata bahasa dan juga ejaan Melayu moden. Beliau telah menulis karya agung seperti Bustan Al-Katibin. Bustan Al-Katibin ni dia menerangkan tentang panduan menulis dan juga berbahasa dengan betul. Selain itu, beliau juga telah menulis kitab pengetahuan bahasa yang dianggap sebagai kamus awal dan juga rujukan tata bahasa Melayu. Beliau menegaskan bahawa bahasa yang baik adalah cerminan akhlak dan budi bangsa yang tinggi. Jadi menurut beliau, bahasa bukan hanya alat komunikasi tetapi cerminan maruah sesuatu bangsa tersebut. Beliau menggesa agar orang Melayu ni menjaga ketulusan dan kesantunan berbahasa agar bahasa ni terus dihormati oleh bangsa lain. Jadi, dari segi kejayaan beliau, Raja Ali Haji ni memperkenalkan asas tata bahasa dan juga ejaan Rumi Melayu awal serta menyusun kaedah penulisan dengan lebih sistematik. Beliau mahu bahasa Melayu ini menjadi alat perpaduan dan juga identiti bersama dalam kalangan bangsa di Nusantara. Jika dibandingkan, Abdullah Munshi menanam kesedaran, Za'bah menyusun sistem dan Raja Ali Haji memperkukuhkan asas keilmuan dan juga nilai budi bahasa. Jadi ketiga-tiga ni membina satu kesinambungan yang kukuh lah dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu. Baiklah, di sini saya sertakan sekali gambar tokoh-tokoh yang hebat kita. Antaranya adalah Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, Raja Ali Haji. Dan ini adalah Zainal Abidin Ahmad yang juga dikenali sebagai Za'bah dan Datuk Dr. Hajah Asmah Haji Omar. Kita telah berada di penghujung. Baiklah, saya akan berikan sedikit rumusan. Jadi sebagai rumusan, jelaslah bahawa perjuangan tokoh-tokoh bahasa ni amat besar nilainya. Abdullah Munshi menyalakan kesedaran. Raja Ali Haji memperkukuhkan asas ilmu dan juga budi bahasa. Za'bah membina sistem dan struktur, manakala Asmah Haji Omar memperluaskan bahasa di pentas ilmu dan dunia moden. Kesemua mereka ni berkongsi impian yang sama. Apa tu? Iaitu melihat bahasa Melayu dihormati, digunakan dan dikembangkan sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi dan juga lambang jati diri bangsa. Jadi kita sebagai generasi muda, kita mestilah menyambung perjuangan ini. Gunakan bahasa Melayu dengan bangga, tepat dan berkesan dalam setiap ruang kehidupan kita. Macam contoh dekat sekolah boleh, dekat media sosial pun boleh dan di dunia pekerjaan kelak. Baiklah, kata-kata hikmat daripada saya, bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi nadi jati diri dan jiwa bangsa kita. Sekian, terima kasih.